Okey. Yang terakhir itu pun kata-kata hikmah, lidah itu adalah pena kepada hati dan adalah utusan kepada akal. Maknanya apa yang kita fikir, yang akan menyampaikan adalah lidah, ucapan kita ni. Apa yang terbuku dalam hati, yang akan maknanya jadikan dia boleh dibaca adalah juga lisan. Bila kita bercakap ni, orang akan tengok diri kita. Maknanya ucapan kita menggambarkan peribadi orang yang bercakap. Yang ni berat ni. Yang ni berat. Kadang-kadang kita ambil ucapan orang lain, tapi kenapa kita ambil ucapan orang ni, tak ambil ucapan orang ni? Ada senarai kan? Tajuk bab apa? Berkaitan dengan wuduk katakan. Kita boleh memilih pendapat yang kuat dalam masalah khilaf, kalau fiqh, dan kita boleh pilih masalah yang lemah. Dan kita boleh untuk menggunakan cara kita arad semua pendapat, kemudian kita tarjih. Tapi bila kita pilih hanya ambil pendapat yang lemah, orang akan anggap apa? Kalau kita ambil pendapat yang kuat saja tanpa menceritakan di sebaliknya, sedangkan orang berhajat kepada apa punca khilaf, pun orang akan cakap apa? Tengok jadi orang akan kenal kita. Oh, dia ni berhati-hati kalau bercakap. Sebab tu antara tadi kawan kita kata takut bohong, antara alasan yang kita kemukakan. Dan untuk atasi alasan ini ada cara dia. Sebab tu kita kena prepare sebelum. Kita akan tengok nanti insya-Allah kalau sempat. Baik, seterusnya. Boleh celah terus ya. Jangan tunggu di akhir. Kalau nak tanya terus. Ini gaya bebas ni. Bukan kuat lentang, bukan kupu-kupu, bukan. Ini ciri-ciri pengucap. Orang yang bercakap, orang yang nak maknanya menyebut di hadapan khalayak umum katakan. Pertama, thaqafah dan amanah ilmiah. Ini kita kena jaga. Sebagai orang yang belajar agama, thaqafah dan juga amanah ilmiah. Paling mudah. Contoh amanah ilmiah. Okey? Berhati-hati. Kalau kita menyebut hadis, mesti rujukannya adalah kitab hadis. Okey, kita kata hadis innamal a'malu binniyat. Hadis masyhur kan? Semua ambil daripada Sayyidina Umar. Tiba-tiba kita kata hadis ini saya ambil daripada kitab Fiqh Al-Manhaji. Tengok. Orang kampung tak apa, ustaz nak ambil kitab dah. Power tu bukan daripada blog. Bukan. Okey dah tu. Tapi bukan kitab hadis. Lepas tu kalau tulis blog lagi ya. Kalau hadis, kitab hadis. Kalau cerita pasal sejarah, mesti kitab sejarah. Ibnul Athir, Al-Kamil fi At-Tarikh, ataupun Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, sesuai. Ataupun At-Tabari, itu tafsir yang berkaitan juga dengan riwayat. Antara yang awal. Bila susun pula, mesti kita utamakan yang lebih dahulu. Kemudian, baru yang kemudian. Sama macam Simon. Al-Mawardi 450. Kitab yang sama Abu Ya'la Al-Faraq 458. Imam Syafi'i 204. Dalam ilmu agama, al-asalah, keturunan, akan dirujuk yang paling dekat dengan zaman Nabi SAW. Abbas. Yang kemudian tak salah. Kalau tak ada kitab yang seumpama itu, tak ada masalah. Tapi ingat, itu cara dia. Jadi, nak sampai ke tahap ini, kita punya persiapan kena okey. Sebab tu tak semua orang sanggup untuk bercakap bila bidan terjun. Dia tak akan dapat ini. Sebab dia belum biasa. Nak cari kitab tak ada kat rumah dia. Dia dah balik, kitab kargo belum sampai-sampai. Contoh, minta maaf lah pakcik, saya tak boleh lagi lah sebab kitab belum sampai. Logik ke alasan tu? Boleh nak bagi alasan boleh. Tapi pakcik tu benar, kenapa? Apa kaitan kitab dengan kau? Bukan dah belajar 4 tahun kat Jordan, okey apa? Kita orang lagi lah tak pergi Jordan, contoh. Okey. Baik, thaqafah dan amanah ilmiah. Dan saya mencadangkan juga, oleh kerana kita ni belajar agama, kita tak sama dengan orang lain. Maksudnya, jangan sampai kosong daripada sebarang maklumat. Santai ke, semangat ke, kelakar ke, jangan sampai kosong daripada sebarang rujukan.
Kita bercakap bukan pula kata, okey, cakap, kurungan, 2, sila rujuk, nota kaki bawah. Tak, mana orang nampak? Sebut je. Okey, seingat saya lah, antara tokoh yang menyebut tentang politik Islam antara yang awal ialah Imam Al-Mawardi. Tak apa. Bagi maklumat tak? Al-Mawardi. Sebab dalam bidang siasah, biasa orang merujuk kepada Barat. Tapi itu paling basic dalam bab siasah. Apabila kita rujuk pendapat 4 imam mazhab, rupanya mereka lebih advance. Maknanya sebelum Mawardi 450. 4 mazhab, yang paling akhir meninggal siapa? Ahmad bin Hanbal. Dah dapat jawapan? Saya tanya dalam kelas itu. Belum dapat. Bukan kena ustaz cancel ke minggu ni? Kita ada program Wikipedia. Mujur. Kena tanya pula program ni. 241. Maknanya ada Al-Mawardi, ada Imam Ahmad, sepatutnya ke sana lagi. Al-Asalah kan? Baik. Itu beza kita dengan orang lain. Tapi kalau tak nampak beza, tak apa. Sebutlah siapa pun. Presiden PPP saya berkata. Presiden MPP saya berkata, kita semua adalah MPP MJ. Betul ni. Ikutlah. Kira okey tu daripada kosong langsung. Tapi ingat, bagi maklumat, nak santai ke nak apa pun, jangan abaikan yang ini. Minta maaf. Yang terlibat dengan persatuan, Umi Aiman, yang terlibat dengan PPP katakan, Ustaz Kut, siapa semua tadi, bila ada peluang bercakap, masukkan sedikit. Masukkan perkara-perkara seumpama ini. Yang ini kekuatan kita. Okey, seterusnya. Tepat kata-kata dan tindakan. Ini nak dapatkan roh. Nak dapatkan roh. Nak bercakap dengan orang, jangan isap rokok katakan. Tapi kita isap rokok, ada kekuatan. Nak cakap dengan orang, tepati masa. Tapi kita lah paling, maknanya ditindas oleh masa. Boleh bercakap, tak ada kekuatan. Jadi, ini. Jangan pun nak bagi alasan, minta maaf lah, ni biasa juga kan. Saya tak okey lah. Takkan suruh bagi tazkirah. Carilah orang lebih okey. Dia nak suruh kita okey lah tu sebenarnya. Lepas bercakap, ikutlah apa yang kamu cakap. Jangan teruskan yang tak okey kamu tu. Okey, tapi yang ini roh. Sebab tu ada orang biasa. Dr. Zulkifli Al-Bakri pernah dengar? Radio IKIM, tahu sekarang lagi tak hari Jumaat? Kalau dalam radio tu, kami balik pejabat dia, dengar. Tak lama kan, dia cakap, korang puas tak? Macam buka kitab banyak. Kejap pergi sana, kejap pergi sini, kejap. Ya Allah, dia kitab ke orang ni? Tengok Dr. Zahazan, kita bagi senarai nama Jordan. Dr. Zahazan, dulu waktu kat sini, kita tanya balik kawan-kawan waktu belajar, tidak pernah keluar bilik, melainkan kelas, makan, sembahyang. Makan, kelas, sembahyang. Waktu lain dalam bilik, baca buku. Dia tak buat kuih gulung. Tak. Kita buat kuih gulung masa sejuk ni. Masya Allah. Pusing. Tak siap-siap kuih gulung. Ya Allah. 5 hari tak siap-siap. Malam terakhir buat assignment, kalang kabut. Tidur dalam kuih gulung. Salah. Tak sempat balik Malaysia, sempat ke nak cek-cek buku Fiqh Sirah An-Nabawiyah Al-Buti ke? Nak sempat kan? Pergi kerja, pergi buat apa kerja? Kalau kerja pejabat, office pukul apa? Pukul 8. Pukul 8 kena punch in. Dah tahu pukul 8 punch in, nak tolak pukul apa? Tengok tempat, Kelang, boleh tolak pukul 6. Kelang, boleh tolak pukul 6. Ada yang tolak 4.30. Sembahyang subuh, tengah jalan, Masya Allah, tengok. Petang, balik berapa? 5. Sempat tak balik rumah? Ada bulan maghrib ni, ada forum ni, dekat kompleks PKNS katakan. Sempat balik? Jam. Nak mandi, tukar baju. Anak lagi, ayah. Ingat boleh terbang ke? Akhirnya, siap-siap baju jersey untuk forum dalam kereta. Siap dah, pejabat terus turun RNR, tukar baju, pergi tempat program. Bila nak cukup? Bila nak rujuk? Saya tak apa, ada isteri saya. Baca? Ambil drive, baca. Masuk. Cara dia.
Yang paling, kalau tak sempat sampai tahap tu, saya tu baca. Bawa isteri, suruh dia baca. Bacakan. Sebab ilmu, kita baca dapat ilmu, kita dengar pun dapat ilmu kan. Baca. Dah jadi isteri aku. Kongsi. Kat sini kena betul pula bacaan ya. Nak baca wakaf ke? Nak baca yang ni kena. Tapi tak apa, yang penting maklumat. Sebab kita nak maklumat. Okey. Penguasaan bahasa. Ni ada yang kata daya bahasa ni. Okey bro. Up to date. Ni penting. Bercakap dengan audience, katalah kita bercakap depan orang yang majoriti Kelantan. Guna bahasa dia, seronok. Ada unsur kekitaan. Tapi jangan sebut yang natal tu, jangan. Keluar lah orang. Jangan sebut yang tu, sebut yang lain. Ustaz ni tahu? Ustaz Kelantan ke? Tak, saya Selangor. Contoh, depan orang Terengganu. Satu, bahasa orang tu. Yang kedua, budaya tempat itu. Kena tahu sikit-sikit. Sekurang-kurangnya sebelum daripada kita, kan jumpa pengurusi majlis kan? Yang kat sini biasa buat apa ya petang-petang? Sebut, pak, kena dia orang sekali. Sebutan tu betul tak tu? Main futsal semalam, contoh. Tepat. Tahu ustaz ni ada kelebihan. Tapi kalau kita sebut benda lain, orang kampung kita sebut strike dan spare. Itu nak memperkenalkan mahiyatu al-bowling. Kena tepat bahasa dan juga dia punya budaya. Okey. Seterusnya penting yakin diri. Ini satu perkara yang penting. Ini ciri-ciri ni. Nanti baru kita pergi macam mana nak sampai ke sini. Sebab kalau tidak yakin diri, memang poin akan hilang. Poin akan hilang. Dia boleh bercakap tapi poin hilang. Kertas hampir dah semua. Ada dah tapi tak nampak dah yang warna hijau ke, warna merah ke, warna apa-apa. Blur je, kenapa ni? Habis. Bila tak ada, ya, nak tanya. Tak apa. Apa kalau yang up to date ni, kalau pasal hiburan tu dia kena up to date tak? Kalau nak bagi contoh tak apa. Sebagai contoh, lagu-lagu yang sekarang digemari oleh orang ramai. Tak apa. Saya memang yang ni tak up to date dah. Yang saya tahu layang-layang terputus tadi ni. Handicap. Kita tahu bila ustaz dia. Ini ustaz back forward. Dengan backspace sudah. Enter ustaz. Bagi contoh. Tapi penting juga kalau dah tersebut orang tak faham, cepat-cepatlah cover. Dah tersalah ke apa, orang tegur, cepat-cepatlah cover. Yang ni penting juga, cover penting. Saya nak test je. Oh, perasan semua rupanya. Okey, baguslah orang kat sini ni. Tu tengah cover lah tu. Tajuk dia tengah cover. Penting juga. Yalah, kadang-kadang kita disuruh bercakap lama. Ingat kan bila lama, kalau tak ada unsur-unsur macam tadi, orang akan malal. Boring. Kalau masa pendek pula, hati-hati. Ni kena panggil forum lagi dengan Ustaz Farid. Hari anugerah FBP. Tahu masa berapa lama dia bagi? Panggil bincang lama, soalan panjang. Setiap hari panel 8 minit saja. 8 minit. Nak cakap apa? Ustaz Farid 8 minit nak suruh cakap. Teruk lah FBP ni. Tapi tak apa, kita akan cuba yang terbaik. Sampai dapat mesej tu kita berhentilah. Tak dapat, nasiblah. Tapi ingat, ada orang yang tidak jaga masa. Saya pernah berforum di kampung, di Dewan. Ahli panel pertama, sepatutnya 15 minit, dia ada sejam. Minta maaf saya ambil masa, kita angguk. Dia tengok masa, dah terlebih, minta maaf saya ambil masa, kita angguk. Berarti banyak cantik. Bukan, forum ni orang nak tengok kepelbagaian pandangan. Kalau lebih-lebih, orang akan takkan tunggu kan. Orang nak tunggu yang selepasnya. Bukan sebab kita power pun, tak. Tapi forum ni macam tu. Dia punya tabiat. Dia tak payah lama. Tu kena beza tu. Dan bagi saya, bercakap ni, tengah climate, berhenti lebih afdal.
bersambung 2 tahun lagi insya-Allah. Nah, tapi yang ni jangan risau, yang ni saya dipanggil sampai pukul 11.30 malam ya. Bagi tahu orang ni. Betul Ustaz ni. Besok. Mula tengok jam lah tu. Okey. Kesan tidak yakin diri juga selain daripada puan hilang, menggeletar. Okey. Ada restoran yang memanjang ke atas betul. Yang ni tak apa, tak nampak kaki. Dia nak menggeletar macam ini ke. Kenapa tosak kaki tu? Kau tanya je. Kadang-kadang dia naik. Dia naik, menggeletar tu naik bukan setakat lutut tu. Dia naik dekat tangan. Sebab tu bila pegang, kalau pegang mic tu hati-hati. Kalau dia tak ada stand, pegang ni. Kadang-kadang kertas. Masya Allah, kenapa tu Parkinson kan? Muda lagi. Kena lah. Dia datang sekali-sekala bila pegang mic dia. Kadang-kadang ini okey, kaki okey, suara. Dia naik kat suara tu, menggeletar dia tu. Lain. Sebab tu yang ni kena banyakkan solawat. Guru-guru kita ajar dulu banyakkan solawat, baca Quran. Ikutlah 5 juzuk ke 6 juzuk ke. Tapi tak selesai. Sebenarnya itu untuk psikologi. Penyelesaian paling utama adalah latihan dan kebiasaan. Latihan dan kebiasaan. Kali pertama memang akan ada kelemahan. Kali kedua biasanya ada improvement sikit. Kali ketiga, saya tanyalah yang pernah pegang persatuan. Tanya Umi Aiman, tanya Nazira. Mula-mula dulu ya Allah. Sekarang Masya Allah. Beza kan? Akan datang innalillah kan? Sebab lama-lama meninggal kan? Tapi latihan. InsyaAllah lama-lama kita akan agak biasa depan. Dan kadang ada kesan psikologi. Khalayak ramai, kalau orang lebih rendah daripada kita, keyakinan makin tinggi. Kalau ada orang yang sama level dengan kita, keyakinan akan jadi sama level, rendah sikit. Dan kalau ada orang yang lebih tinggi jawatannya, jadi besar tu. Prepare macam mana? Okey, kadang-kadang ada besar. Sebab apa? Kita tahu ilmu dia. Tiba-tiba kita bercakap, Datuk Arundin depan kita. Nak cakap? Prof, sila Prof. Itu lain kesan dia. Tapi tak apa, ambil sebagai challenge. Kadang-kadang ialah you all kena bercakap, tiba-tiba depan tu ustaz-ustaz yang dulu Saulia, yang umurnya adalah pensyarah you all. Ustaz Syahid tu pensyarah lah tu dekat UM. Kalau you all tahun 3, tahun 2, dia pensyarah. Mana pensyarah you all? Tiba-tiba dia ada kadang-kadang. Sebab tu kadang-kadang kami berfikir untuk tidak hadir. Sebab apa? Untuk bagi keyakinan kepada korang. Psikologi, itu alasan kita orang tak hadir tu. Okey. Next. Sebelum berucap. Okey, kena ada kesungguhan. Okey, ikhlaskan niat, kemudian kesungguhan, kemudian baru ada kesan. Niat boleh mengubah satu-satu amalan. Kita tak panjangkan di sini, semua tahu dia punya kesan niat. Okey. Mengetahui pendengar, ini salah satu yang penting. Kalau pendakwah kena mengetahui mad'u ya. Okey, untuk kita menyusun uslub. Sekarang kita kena tahu siapakah orang di hadapan kita. Nak tahu ni, kena tanya. Yang pentingnya dapatkan maklumat. Penganjur kena bagi tahu. Minta maaf, kalau saya penganjur, saya akan cerita kepada orang yang saya jemput. Tapi kalau saya orang yang dipanggil, sebelum dia bagi tahu, saya akan tanya semua. Ni antaranya. Siapa yang audiens di hadapan saya? Ada pelajar lelaki ke? Ataupun pelajar lelaki saja ke? Ataupun ada perempuan sekali? Lain. Sebab kalau pelajar lelaki je, senang. Kita nak kutuk dia orang tak dengar. Tak ada masalah. Kalau pelajar perempuan aja, tak apa. Kita akan kata lelaki habis-habis. Sebab dia orang tak dengar. Tapi bila ada dua-dua, tak boleh sebut. Sebut pasal perempuan, dia orang marah. Sebut pasal lelaki, dia orang marah. Walaupun saya lelaki. Okey, beza tu. Macam baru-baru ni di mana ya? Dah lupa dah. Ustaz, cakap cerita pasal macam pengucapan awam sikit tapi dicampur dengan benda lain. Ustaz fokus khutbah. Saya pun tanya sekali lagi, kita nak prepare bahan ni. Kalau kita prepare semua khutbah, tiba-tiba pelajar yang ramai ni ada pelajar perempuan, bermanfaat? Kurang.
Sebab itu, kita tahu siapa pendengar, penting. Cara nak tahu, tanya. Dapatkan maklumat, telefon sekali lagi. Sebab tu bila orang telefon tu, jangan lupa. Kadang-kadang dia tak penting pun sebab dia panggil kita sebab ada program. Sekali-sekala je. Mana nak ingat nama, jangan lupa save nombor tu. Catat, siapa nama kamu tadi? Kemudian ambil nombor telefon sebab kita nak tahu maklumat-maklumat ni. Sebab tu yang pernah hubungi saya, dia tahu dah tu. Banyak suami pula ustaz ni. Saya peduli apa? Sebab saya nak prepare bahan yang sesuai. Kalau tak sesuai, saya pernah dipanggil untuk forum UiTM. Tajuknya adalah Gemuruh Malam Pertama. Oh jangan main. IPT tempatan tu cerita cinta je. Berpaut di dahan cinta, keranamu kekasih, apa lagi? Pertemuan malam pertama, gemuruh malam pertama, gementar malam, semuanya. Saya pun prepare pasal cinta. Bayangkan, saya prepare pasal cinta. Sebab tajuk tu secara wada'ul lughah, wada'ul lughawi dia memang pasal cinta. Cerita pasal kahwin kan? Maksud dia sampai tempat program. Dia pun bagi tahu minggu depan awal Ramadan. Lalu dia kata, "Ustaz, kita nak fokus ni supaya Ustaz fokuskan macam mana kita nak bersedia untuk awal Ramadan." Kertas kita prepare cinta. Ada maknanya? Ada maknanya? Tak ada makna. Tak ada makna dah kita prepare ni. Al-Bustami apa semua. Tak ada. Al-Farabi tak ada dah. Waktu tu kena spontan. Bukan spontan apa? Kena ingat balik maklumat yang berkaitan dengan Ramadan. Kalau ada jihaz yang sesuai, takkan laptop, tak logik lah pula. Kalau handphone ada maklumat buku-buku, tak apa. Macam iPhone, contoh. Buku-buku semua ada, Ibnu Kathir, tafsir semua ada. Agak mudah. Emergency. Ayat Quran nak cek, mudah. Hadis nak cek, agak mudah. Sebab kadang-kadang tak tahu. Macam tadi. Cerita ingat lain, tajuk jadi lain. Bisik slow je Ustaz. Okey Ustaz, malam ni Ustaz panel pertama pula tu. Mesti ada definisi. Biasanya panel pertama takrif, definisi, kemudian ayat yang berkaitan dengan ibadah tu. Ya Allah. Takkan nak minta maaf lah. Hari tu tajuk lain, boleh tak saya tarik diri? Tak boleh lah. Nak mula ni. Audience dah ramai. Jadi ini contoh. Sebab tu penting ni. Tajuk kena kenal pasti. Apa nak fokuskan tajuk ni? Nak prepare ni. Okey. Begitu juga dengan pendengar hendak tahu yang apa. Berapa ramai? Penting. Jadi kalau program PPMA boleh bajet anggaran dalam jumlah maksimum, kita pun tahu PPMA berapa ramai kat sini, takkan sampai 300-400. Jadi suasananya macam ni. Tapi kalau di Irbit, dipanggil di Irbit, tak tentu lagi. Ada program umum yang besar, ada program kelab-kelab kecil. Jadi yang ni lain-lain ni. Kalau kita prepare untuk kecil-kecilan, tiba-tiba rupanya dewan sebesar tu 400 orang. Dewan 400 orang, dia interaksi 2 hala kurang. Itu jauh atas pentas tu. Dia orang jauh bawah pentas tu. Boleh nak tanya-tanya? Okey, setiap seorang keluarkan kertas. Ada. Perancangan akan berubah. Okey, tempat di dewan lain, di dataran, padang orang ramai. Oh, ni lain. Apa lainnya? Apa beza ceramah di dalam dewan indoor dengan di padang orang ramai? Gangguan, yes. Orang jual popiah, budak-budak menangis, budak-budak lari, mak dia kejar, mak dia tangkap, tangkap mak dia. Terganggu kita. Dia tengok kita tengok dia orang lari tu. Yang ni dapatkan maklumat. Sebab kita akan pilih sesuatu yang cepat menarik perhatian. Okey, masa berapa lama? Ini pun kena kenal pasti. Sebab apa? Buat apa kita prepare panjang-panjang, tiba-tiba masa diperuntukkan 8 minit. 8 minit panjang sangat ke? Bagi orang yang mungkin dah biasa, 8 minit tak panjang. Tak panjang. Tapi kalau kita mubtadi' yang baru mula, 8 minit mungkin panjang. Tapi bagi saya, mukadimah yang kita sebut, itu je dah 2-3 minit. Kan? Okey, sebab tu kita tahu masa juga penting. Dan bila masa ditentukan, maknanya kita kena prepare sesuai dengan masa yang diperuntukkan. Biar cukup. Kata dah 3 poin dalam masa 5 minit. Maknanya setiap 1 poin berapa minit?
kita akan peruntukkan sampai 2 minit? Tak. Jangan sampai cakap satu poin lama sangat. Poin sampai 5. Okey, masa cemburu apa? Engkau tak pandai urus masa. Jangan salahkan masa, kesian masa kan. Masa baik tak boleh jawab. Kalau masa menjawab, dia yang tak pandai urus masa, kata aku yang salah. Aku tak cemburu langsung. Sebab apa? Satu tajuk dia ada isi sokongan kan. Isi sokongan kadang-kadang 5 ni boleh sampai pada tajuk. Tapi kalau kurang daripada 5, tidak akan difahami tajuk tu. Rugi kalau semua poin tidak dikongsikan. Orang tak akan faham. Sebab tu urus. Ada poin banyak mana, ada slide banyak mana. Saya kalau mengajar di UC, biasanya slide saya tak banyak, 10 je. 10 pun 2 jam biasa tak habis. 6 atau 5 je. Bakinya okey, baca sendiri. Sebab tu slide saya, poin yang macam ni. Siapa yang tak datang kelas saya tidak akan faham apa yang akan diajarkan. Ada setengah orang buat PowerPoint ni penuh sampai 12 baris. Nak buat PowerPoint, bila kita nak mengajar katakan, pun kena ada skillnya. Font tak boleh lebih kecil daripada 28. Tu antara cara-cara buat PowerPoint. Dia tak boleh. Dia bukannya tesis ni, dia namanya PowerPoint, bukan power tesis. Betul tak? Point. Habis setengah orang masuk Imam Ghazali daripada mula sampai habis kitab Muqaddimah. Muqaddimah pula. Kitab Ihya Ulumuddin katakan. Satu muka surat. Ambil yang mana yang paling kita nak jadikan syahid? Orang Kedah kata tempat kocak. Mahal an-niza'. Okey. Terusnya. Sekarang ni kita masuk. Antara yang paling penting ialah mengetahui objektif. Mengetahui objektif kita bercakap. Bila dijemput untuk bercakap, bagi ucapan. Sekarang sebagai latihan. Katalah you all dipanggil untuk bercakap. Okey, bagi pelajar lelaki berkaitan dengan Maulidur Rasul. Tajuknya Maulidur Rasul umum. Okey, pelajar perempuan pula, tajuk yang akan diberikan ialah pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj. Contoh ni common punya tajuk ni. Sekarang masing-masing tolong tuliskan 25 patah perkataan, huraikan tajuk ucapan berdasarkan objektif. Okey, sekarang step yang pertama, tulis objektif dulu. Saya nak 2 objektif. Kita nak tengok ni. Tulis 2 objektif. You all dipanggil berceramah, bagi talk. Okey, bagi talk yang pelajar lelaki, siswa syabab, tajuknya ialah Maulidur Rasul umum. Yang siswi tajuknya adalah pengajaran Isra' dan Mi'raj. Sekarang tuliskan 2 objektif yang you all nak capai ketika memberikan ceramah. Apa yang you all nak capai? Dalam masa berapa minit nanti akan bercakap, setengah jam, 1 jam, apa objektif yang you all nak capai? Nak tengok ni. Adakah betul menulis objektif? Praktikal satu perkara. Yang kedua, persiapan sangat penting. Sebab kita bukan orang biasa-biasa, tapi kita adalah guru agama. Okey, tuliskan objektif. Yang 25 patah perkataan ni nanti kena objektif 1, 2 je saya nak. Ataupun kalau terasa nak 1 je lah, 1. 2 berat-berat. Apa yang paling utama you nak capai bila diminta untuk bercakap tajuk tu? Cuba tulis. Okey, dah. Jangan tidur kawan sebelah. Sebab kawan sebelah pun tak tahu betul. Itu punca. Okey, finish? Beres? Belum? Panjang pula nak buat ayat dia. Okey, siapa dah siap? Siapa dah siap? Siapa nak kongsikan objektif dia? Saya nak ambil secara rambang saja. Tak semua mungkin. Siapa nak kongsi? Siapa kongsikan tak apa, kita belajar terus.
maklumat sampai. Objektif, maklumat sampai. Memberi kefahaman sebenar tentang tajuk tu ya. Ambil pengajaran. Sebab tajuknya pengajaran, senang sikit ya. Kefahaman jelas. Irfan nak kongsi? Tajuk Maulid Rasul jadi menimbulkan kecintaan terhadap Rasul. Itu objektif. Sama menimbulkan kecintaan kepada Rasul. Okey. Ada lagi nak kongsi? Kesan kepada manusia. Ikut nombor Ambil nombor tu. Nombor kita nak ada sekarang yang 1005. Jawab pos. Betul lah. Ya, silakan LCD project. Merasai kepentingan. Merasai kepentingan. Betul. Kesan Maulid Rasul. Kesan, nak kesan juga. 7. Kesan Maulid Rasul. Okey, cukup. Pertama sekali kita nak bahas betul tak tulisan objektif, penulisan objektif. Pertama sekali, maklumat sampai tidak tepat. Memberi kefahaman sebenar. Okey. Ambil pengajaran, kurang tepat. Kefahaman jelas, kurang tepat. Menimbulkan kecintaan pada Rasul, tepat. Merasai, ini mubaham, muskil, mujmal, semua tadi. Rasa seorang-seorang. Okey, kesan, ini pun tidak tepat. Apa maksudnya? Biasanya guna fi'il. Perkataan yang kita guna mula ni fi'il. Memberi, menimbulkan. Ini umum maklumat sampai. Apa maklumat sampai? Sampaikan maklumat sebenar. Objektif, menyampaikan maklumat sebenar. Isi dia tak salah, tetapi pemilihan perkataan. Bila objektif, kita nak supaya audience, jadi menimbulkan kefahaman yang jelas. Apa lagi? Merasakan. Ambil kau, rasa semua. Tapi yang ni susah sikit. Macam mana nak bagi rasa? Dia perlu tapi kalau apa ESQ 165 tu, tu dia guna audio, dia guna sound effect, memang terasa betul. Sampai peringkat ni okey, tapi dia perlu majmuah. Tapi kalau kita seorang-seorang sampai peringkat ni tak apa dah, tapi kalau dia rasakan, okey, pukul seorang-seorang kan. Rasa okey, sampai tak boleh. Tapi yang ni susah untuk merasakan. Cuma poin dia betul. Untuk kecintaan, kefahaman yang jelas, untuk pengajaran. Kalau pengajaran, ingat, jangan lari daripada pengajaran. Pengajaran banyak, dia bukan nak dengar cerita, tetapi nak dengar pengajaran daripada cerita. Faham? Faham? Kalau tajuknya pengajaran daripada Isra' Mi'raj, dia bukan semata-mata nak dengar cerita, tetapi poin yang paling utama adalah pengajaran daripada cerita. Ingat ya, masjid ataupun surau, sekolah, universiti, mana-mana institusi pengajian, dia bukan panggil kita seorang ceramah. Sebelum tu dah ada siri ceramah lain. Kalau tajuk untuk kita pengajaran, dia bukan nak cerita perjalanan Isra' Mi'raj sahaja. Sebab yang ni orang lain dah ambil dah tajuk tu. Bahagian kita sesuai dengan tajuk. So kalau tajuk umum macam Syabab, iaitu Maulidur Rasul, ini umum. Korang nak pergi mana? Ambil pengajaran? Boleh. Nak pergi kepada cinta pada Nabi? Boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh tajuk yang umum, tolong telefon balik penganjur, nak fokus yang mana? Kerana penganjur ni pun tak reti lah. Main panggil aja. Tema tak tahu apa. Bila tema tak tahu apa, panel pertama pergi cerita tajuk lain. Panel kedua tajuk lain. Kemudian pergi pula England. Kemudian balik pula Malaysia. Pergi pula Sabah. Baguslah kalau nak menjelajah luar negara. Tapi mesti ada objektif. Okey, sekarang setiap seorang bila dibagi tajuk, masing-masing ada objektif. Saya tahu objektif saya pada malam ni supaya you all tahu kepentingan pengucapan awam. Sebab tu saya nyatakan kepentingan. Kemudian yang keduanya nanti macam mana cara untuk bercakap.
Okey. Kemudian yang ketiga ni adalah macam mana nak yakinkan diri. Mesti ada satu slot nanti ambil sampel 3-4 orang. Wow. Ke depan. Jangan risau. Cok Ma dah siap dah tu. Macam Cok Ma tu dah siap dah tu belakang. Salah satunya dalam majlis sabar, keyakinan diri. Dapat? Sebab saya nak capai objektif tu. Datuk Cok Ma. Dapat tak? Penting tak objektif? Bukan bermakna semua daripada kita mesti tulis macam ni skema setiap kali dipanggil. Tak, ini peringkat permulaan. Lama-lama tak payah. Boleh difikirkan saja, dibayangkan. Oh, bila tajuk ni yang aku nak capai ialah supaya dia orang faham betul cerita pasal Maulidul Rasul. Mana riwayat yang tidak sahih? Mana riwayat yang sahih? Dapat? Nak cerita semua boleh? Tak. Sebab walaupun macam pendek je, tapi bila kita bercakap dan kita huraikan, takkan mungkin kita istiab semua. Isra Mi'raj bukan boleh setiap daripada mula sampai hujung. Tak. Kita akan ambil poin-poin yang penting. Okey, tajuk mana? Berkaitan dengan akidah. Cerita pasal apa? Masyitah katakan. Ambil sikit. Hurai. Ni maudu'i. Jadi maudu'i. Dapat? Sebab tu objektif antara yang penting sebelum daripada kita cari bahan. Okey. Peringkat yang seterusnya. Kita pergi yang ni pula. Sekarang ni, macam mana pula kita ada objektif, kita nak laksanakan apa yang bakal kita lakukan untuk sampaikan nanti berdasarkan objektif yang telah kita catatkan. Okey, sekarang ni pergi. Cuba tulis 25 patah perkataan, huraikan tajuk yang diberikan, ucapan tadi tu berdasarkan objektif. Ni ayat tulis ni. Huraikan. Nak 25 patah perkataan je. Nak sangat teknik pengucapan awam. Ni teknik tadi. Susah juga rupanya Ustaz ya. Tapi saya yakin lepas ni setiap saya daripada seorang ni layak untuk dipanggil. Saya mudah lepas ni. Orang panggil saya je. Oh, jangan risau. Kita dah train dah semua pelajar aman. Saya akan ijazahkan pada malam ni insya-Allah. Jangan risau. Saya akan jadi broker kepada semua penceramah. Saya akan pakat dengan Ustaz Farid, dengan Ustaz Anwar. Senang je. Okey, bersedia ya akan datang ya. Saya akan kata dia dah setuju dah hari tu. Lepas majlis dia dah setuju dah. Jadi terus bagi tahu tajuk, kemudian tarikh, kemudian bagi tahu audiens berapa ramai, buat kat dewan ke bukan kat dewan. Sedia ya. Nombor telefon anda disimpan oleh persatuan. Bagus, jadi ada program ni ya. Tulis. Sebab kita dah setuju tadi bahawa kebiasaan adalah melatih keyakinan. Bila lagi nak bagi biasa? Saya tak biasa Ustaz. Nak bagi biasa kan? Okey. Bagus, semua dah setuju. Seronok saya. Banyak masa dapat tadi. Dua kata. Huraikan tajuk berdasarkan objektif. Tajuk dibagi tadi kan? Tajuk bagi untuk syahabat dengan akhwat. Kemudian objektif juga dah tulis tadi. Cuma betulkan sikit je perkataan awal ni. Betulkan je. Maksudnya macam tadi kalau Maulidul Rasul dia punya objektif memupuk kita nanti ke? Memupuk. Yes, itu objektif. So huraikan tajuk tu by objektif. Objektif dia boleh pilih sendiri. Contoh Ustaz Irfan dia pilih yang mana tadi Irfan? Yang betul. Yang kecil. Yang betul ya. Tahu yang lain semua salah. Hilang semangat tulis. Padam terus. Ambil. Ada salah betul. Jangan merajuk kalau salah. Tidak membina apa-apa. Ambil challenge. Okey. Contoh kita tulis ni. Contoh ya. Tajuk bagi ikhwan umum Maulidul Rasul. Ustaz Irfan pilih satu daripada tajuk yang besar ataupun objektif yang banyak, kecintaan saja. So fokus kan kalau nak pilih yang tu. Cuma nak hurai tajuk tu berdasarkan objektif. Yang ni baru kita nanti akan susun. Oh, lepas ni kita buat step apa. Objektif kalau tak jelas bahaya. You all akan buat bahan, siapkan bahan berdasarkan objektif. Okey, sambil tulis tak apa, jangan risau. Saya tak kisah you all tak ada mahu apa. Penting, kalau tak silap pilih bahan nanti.
Suruh tajuk awal Ramadan, di situ pasal cinta pula habis. Kena dah. Lepas tu memang saya merajuk dengan you adik kan. Okey. 25 je, sikit je, tak banyak. Okey. Dah. Biasa tak SMS tadi. Tak payah tengok keypad tu. Sambil naik motor, masya-Allah. Tinggal je. Boleh. Macam drill lah ya. Rasa je. Itu yang kadang-kadang bila sampai itu, ya Allah, apa dia semua salah ni. Diberkati Allah jadi G. Patutnya H hujung tu. Tak apa, sabukul kitab lah. Sabukul al-yad. Saya nak tulis. Tapi mafhum, tak ada masalah. Okey, dah. Yang ini memang biasanya kena buat sendiri ni. Dia tak boleh tanya Syekh Google, tak ada. Okey, tekan satu perkataan keluar, Google keluar lain. Yang ni kita sendiri. Apa yang kita nak cakap, apa yang tajuknya, apa dia yang kita akan jadikan apa isi-isi sokongan kepada tajuk ni. Kemudian ada beberapa poin dan seumpamanya. Okey, dah siap? Berhenti. Next. Pemilihan tajuk. Itu biar tu. Yang ni biasanya tak berlaku sekarang. Sebab biasa orang panggil, dia akan bagi tajuk siap-siap. Dan lebih senang daripada tak ada tajuk. Ustaz, kami nak panggil ceramah. Terpulanglah Ustaz nak cakap apa Ustaz? Mana senang? Yang ada tajuk ke yang tak ada tajuk? Ustaz, bebas Ustaz. Susah ke bebas? Lantak Ustaz dah Ustaz. Nak cakap apa? Pening kita. Hari ni fikir tajuk lain ni, macam tak best je, tajuk lain tukar. Tak sudah, tapi ada tajuk senang. Kita cari isinya saja. Dan sekarang jarang berlaku nak pilih tajuk. Sebab tajuk telah disediakan. Cuma kerja kita adalah kumpul maklumat yang berkaitan. Kemudian catat dan susun. Kemudian kuasai dan kaitkan. Catat ini penting. Saya sampai sekarang kalau bercakap forum ke apa ke, kertas A4 saya akan potong dua. Saya akan potong, jadikan A4/2. Jadi berapa? A2. Ada kertas A2 ke? A5 besar lagi ya. Okey, potong ni. Saya akan baca. Mungkin saya akan contoh dulu pada kertas lain. Last kali kertas yang saya akan bawa adalah kertas begini. Saya akan nomborkan muka surat 1, kertas kedua 2, kertas ketiga 3. Tengoklah kalau ceramah panjang mungkin sampai 3. Saya akan turunkan dia punya maklumat yang paling penting. Okey, satu, bukan semua sekali, tapi point. Macam ganti PowerPoint ni. Sebab tu saya ada simpanan kertas yang seumpama ini hampir setebal ini sampai sekarang. Tak, saya tanya kapan? Tinggal kat Malaysia pula tu. Apa kepentingannya? Cerita pasal catatan. Apa kepentingannya? Akan datang kena panggil lagi. Tajuk macam pernah kena yang dulu dah. So, nak baca lagi yang baru? Tak, ambil je dari sini. Sebab kita pernah baca, kita pernah susun, kita pernah buat kajian. Mudah tak? Akan datang 2 hari boleh? Bersedia? 1 hari boleh? Setengah jam pun boleh cakap. Ustaz, penceramah asal tak boleh datang lah. Boleh Ustaz ganti tak? Tajuk apa? Dengar tajuk tu dia, kita boleh bagi jawapan boleh. Sebab apa? Kita dah pernah baca. Lepas tu jangan buang. Pengalaman kita jadi pengurusi majlis katakan, kita pernah tulis dulu. Pengalaman kita forum, pernah tulis. Jangan buang. Sekarang paling mudah, kalau tak nak simpan kertas, sekarang paperless kan? Tulislah kat blog. Jadi catatan.
Tak ada masalah. Itu ilmu kan. Jangan buang yang pernah. Ini untuk membantu. Yang kedua, kita akan bercakap tidak lari jauh. Poin ada 5. Poin kedua seronok, sedap itu. Sebab bidang kita lah tu cakap. Ingat, setiap poin ada masa dia kan. Kita dah susun. Sebab apa? Nanti kita akan urus masa. Kalau tajuk ini dibagi masa 20 minit, sedangkan bila kita cari bahan, isinya sangat banyak. Macam mana kita nak urus? Nak cerita semua? Tak, kita akan select. Daripada 5 yang paling penting, mungkin 2 je saya nak kongsikan. 3 lagi saya simpan. Takut-takut ada orang soal jawab nanti ketika soal jawab. Lepas tu ada orang kata, soal jawab boleh jawab. Dia dah prepare lah. Sebab dia jangka perbincangan itu akan ditimbulkan. Cuma masa pertama tadi tak cukup. Dia akan pilih 2 daripadanya saja untuk dikongsikan di peringkat awal. Bakinya mungkin dikaitkan dengan soal jawab nanti. Dapat? Itu skill. Boleh? Jangan tinggalin catatan dan minta maaf, ada orang dia terlalu profesional. Dia rasa tidak perlu catat. Bagi saya ini level yang lain. Bagi kita ni, kita tak semua akan hafal semua yang pernah kita maknanya baca dan seumpamanya. Sekurang-kurangnya kita akan maknanya bentangkan dalam keadaan yang tersusun. Okey, ini penting. Kena study ya. Tajuk, kena baca kitab mana, kena kumpul kat mana. Sekarang ni mudah ya, saya Google ada kan. Semua dia tahu. Kalau betul tak ada masalah. Tapi dapatkan buku yang asal insya-Allah. Ya. Kaitkan dalam Okey. Ya. Sebut yang lebih hidup dengan bahasa-bahasa yang sekarang. Sesuai dengan, katalah bila cerita PPMA di Aman, jangan bagi contoh bila nak kait tu, jangan bagi contoh mall yang tak ada di Aman. Kita banyak buang masa. Contoh, kita main FB, semua ada FB. Tiba-tiba kita sebut satu mall yang tak pernah ada kat dunia ni. Orang pun tak terasa, tak tersentuh. Tapi kalau kita sebut City Mall, apa lagi? K4 katakan. Tiba-tiba kita sebut dan Maidin yang berada dekat balat. Sejak bila pula? Tapi kalau nak tarik perhatian tak apa. Sebab kadang-kadang orang bagi contoh, dia buat tak tahu je. Bila sebut satu benda yang tak ada, tiba-tiba dia akan tersentak. Tak apa juga. Kadang-kadang perlu juga guna teknik tu. Sebut biar dia ada ke betul ke Ustaz? Dia argue tu penting tu sebab dia akan terbuka perhatian balik. Teknik juga. Okey. Seterusnya. Buat latihan. Yang 25 ni tu, apa maksudnya? Nanti tu belum nak guna ni. Tak maksudnya 25 tu kan? Termasuk isi kan? Tak, kita huraikan tajuk. Maknanya seakan-akan itulah isi yang akan kita gunakan ketika bercakap nanti. Sebab tu huraikan tajuk. Kita dibagi tajuk, maknanya apa? Menghuraikan tajuk. Cuma kita nak paling compact tu, bila kita letak 25 patah perkataan tu, macam mana bentuknya. So kita tak akan lari daripada yang kita akan huraikan nanti. Maksudnya dalam 25 tu ada isi yang banyak. Ada isi. Boleh? Kalau nak catat ni, contoh hadis yang kita mungkin bila nampak berkaya bila kita hafal kan. Tapi kalau kita contoh tak yakin hafalan tu, jadi mungkin kita tulis tapi nampak macam tak yakin dia baca. Tak ada masalah. Tidak aib. Ayat Quran dan hadis baca, hafal salah, lebih afdal baca tidak salah. Tidak aib. Tidak aib. Kita je rasa apalah dia leceh lah, tengok point, tengok tak. Kita ada usul dan kita ada kaedah. Kaedahnya apa? Hafal tapi macam salah dan tidak tepat, lebih baik kita baca dan tepat. Tak ada salah, tidak aib. Bagi saya tidak maafkan. Bahkan ada hadis-hadis yang kita kurang biasa menyebut sebab tajuk tak semua biasa. Tajuk-tajuk yang muamalah katakan hadis-hadis ni mungkin jarang kita gunakan. Jadi yang ni tengok tak apa, tulis besar sikit. Baris kena pastikan. Hadis tak semua ada baris ya dalam kitab-kitab. Jadi kalau yang terkini mungkin ada baris dia, pastikan betul. Ayat Quran insya-Allah tak ada masalah. Okey. Buat latihan. Ini penting. Tengah-tengah naik motor, cakap balik. 10 minit lagi Ustaz. Tengah-tengah naik motor, okey, ulang. Untuk ingat poin. Ini untuk menambahkan keyakinan. Sebab kalau asyik tengok je, orang pun kadang-kadang tulisan ni bukan nak ditengok.
psikologi supaya maknanya kalau tiba-tiba terlupa ada. Kalau tiba-tiba terlupa tak ada, lagi panik kan? Kalau boleh diingat, oh tajuk ni, lepas ni apa, buat gambar raja pokok, katakan, tak ada masalah. Huraian insya-Allah. Percayalah, yang you all buat karangan menghuraikan tu, itu memang tak akan diingat punya. Tapi lebih baik buat point, hurai sendiri, gunakan cara sendiri, gaya bahasa sendiri, suara sendiri dan seumpamanya. Minat dengan apa? Ada yang minat dengan Dr. Mahathir katakan, silakan. Dr. Mahathir ni kelebihannya lain kan? Oh jangan. Dia cakap tak adalah lantang sangat, slow. Tapi dia ada kemahiran mendengar. You all soal, lama macam mana pun dia tak akan potong. Itu kelebihan dia. Tapi ingat, bila dia jawab, dia lipat stapler. Ada faham? Jawapan dia tu lipat stapler. Memang itu kelebihan dia. Mungkin Anwar Ibrahim lain kelebihan dia. Siapa lagi you all minat? Ahmad Didat, Zakir Naik katakan, ada kelebihan masing-masing berdasarkan bidang masing-masing. Itu pedang. Okey. Tapi kadang-kadang memerlukan kepada kita meniru di peringkat awal. Tiru. Sebiji macam siapa? Ustaz Hadi katakan. Ada orang dia suka cara dia. Zaman dulu tak apa. Ada yang suka, orang Kelantan dia suka Tok Guru Ni Aziz, slow. Tapi isi dia, mantik dia, tiru. Kali pertama tiru tak apa. Cara dia. Saya yakin bila you all tiru orang pertama, nanti you all minat orang lain, nak tiru orang tu pula. Memang krisis identiti. Tak apa. Tahun pertama, 2 tahun pertama, kejap orang ni. Ini macam mana ni? Tak apa. Dulu nak tiru bukan yang susah. Sebab apa? Kena cari rakaman dekat kaset, tali kaset tu. Kalau persatuan ada tali kaset tu, pinjam. Dia dengar, dia tiru satu-satu. Kadang-kadang dia punya tajuk dibagi lain. Okey, tiba-tiba dia cakap benda lain. Sebab apa? Itu yang dia hafal daripada orang tu. Nampak sangat copy paste ni. Tapi tak apa. Tapi lama-lama lepas 2-3 tahun, dia tak tiru dah. Dia ada cara tersendiri. Biasa. Tapi tak apa, peringkat pertama tiru. Tak ada masalah. Silakan, nak tiru-tiru. Nak tiru Ustaz Bahiyah, tiru. Nak tiru Dr. Masyidah, tiru. Nak tiru siapa lagi? Ustaz Fadil Rawi, tiru. Tak ada masalah. Mula-mula macam intonasinya tiru. Tapi saya yakin lama-lama kita ada cara tersendiri. Okey. Tepi laut. Bagus berlatih tepi laut. Tahu mati ke, bagus. Jangan pergi asyik nak main je, berlatih. Depan cermin pun bagus. Sebab kita nak tengok gaya kita. Kadang-kadang kita perlukan, yelah, takkan nak masuk dalam ni je. Tu ustaz apa tu? Ustaz tangan dalam poket. Saya tahu anak-anak murid kat universiti ni dia suka i'rab, pensyarah-pensyarah dia. Kadang-kadang tak betul i'rabnya pun. Orang kata Pak Min Mahfud, dia kata Mansur. Profesor-profesor pensyarah-pensyarah kat universiti tu dia ada cara masing-masing. Tak semuanya orang yang biasa bercakap kat ramai. Kadang dia suka masuk dalam poket ni. Daripada mula kelas sampai habis. Profesor poket. Kesian. Depan tak boleh cakap, belakang kita dengar, tak apa. Oh, baru tahu orang punya i'rab. Tapi tak apa, maknanya orang perhati. Baik, bayangkan kita bercakap ketika kita menyebut tidak. Okey, sepatutnya macam mana? Begini kan? Ataupun bila sebut muslimin, tunjuk muslimin, kebetulan muslimin kat sini. Tapi muslimin dan muslimat. Sorry, tersilap. Contoh, bahaya kadang-kadang cakap okey dah, nak masuk gaya tu, itu satu ilmu lain. Kena latihan juga. Tapi tahu lagi bagus sebab dia bising, ombak, kita bercakap ke sana, dia tiup suara ke sana. Susah juga tu. Kena melaung. Sebab itu bila di dataran, kadang-kadang kena suara yang agak lantang sikit. Lagi-lagi kalau mikrofon tak okey. Dia tarik suara kita tu, cakap dia 2 minit je, serak. Ada mikrofon yang murah, cak ayam. Yang ni jangan, kita cakap sikit je, dia masuk dalam banyak sampai kering sekat. Tapi ada mikrofon yang power, yang biasa kecil tu yang mahal tu, yang ni power. Yang ni okey sikit, cakap sikit, maknanya semua orang boleh dengar. Yang ni ringan sikit, tak perlu lantangkan suara. Sebab apa? Kita nak tarik audience. Okey, seterusnya, masa pendek ni, gunakan teknik khutbah Jumaat. Saya mencadangkan. Kenapa? Khutbah Jumaat adalah asal berkaitan dengan pengucapan awal. Tengok rukun-rukun dia, mesti ada salam, mesti ada bismillah,
kemudian at-tana, kemudian tahmid, kemudian solawat. Tengok ya, satu lagi antara yang penting, takwa. Wasiat supaya bertakwa. Maknanya apa? Tazkirah. Bercakap ni nak suruh orang jadi baik. Gunakan semua ni. Ayat Quran jangan lupa, hadis jangan lupa. Jadi ayat Quran wajib kan? Ayat Quran wajib kan? Kemudian doa untuk khutbah kedua, ini tentang khutbah. Kalau boleh masukkan elemen ini. Ustaz, mana dulu ya Afdal, nak salam dulu ke kita address dulu? Yang ini terulang, jangan lupa bagi salam sudah. Nak bagi salam 2 kali pun silakan, 3 kali pun silakan. Tapi jangan lupa bagi salam. Okey, dan Nabi pula bila bercakap, tengok ya, bila nak ambil serius tu, dalam riwayat, apa keadaan Nabi? Keadaannya ialah terlalu serius, mata merah. Ihmarrat ainah. Matanya merah, dan bila bercakap seumpama seorang panglima tentera bercakap di hadapan tentera-tenteranya. Tu nantang, jelas, clear. Kat situ begitu. Okey, terus. Menyebut di awal ucapan, tajuknya kesilapan. Elakkan maknanya. Jangan gunakan ini teknik salah ni. Elakkan. Saya bukan pemidato yang baik, bagus tawaduk, tapi bukan masanya, bukan tempatnya. Orang jadi down. Faham tak? Kesan tu, saya bukan pemidato yang baik. Patutlah. Terus dia main SMS. Tak payah sebut, tak apa. Siapa yang terbaik? Tak ada yang siapa yang terbaik kan? Tak perlu disebut. Sebab dia kesan psikologi. Down, audience. Kita tak apa. Seterusnya, saya bidang terjun, elakkan. Saya puji Ustaz Kun. Tadi kalau dia sebut tu, saya nak sebut ni. Tapi oleh kerana dia macam tahu skrip saya tak pakai apa-apa pun, dia tak bayar apa-apa pun. Dia tak sebut tadi. Biasa kita sebut kan, suruh jadi pengurusi majlis 10 minit tadi, suruh jadi pentazkirah setengah jam tadi. Apa lagi? Bidang, tak payah sebut, tak payah. Okey, kalau 10 minit pun salah, you nak bagi berapa lama untuk jadi pengurusi majlis? Bagi surat sebulan lepas. Jemputan pengurusi majlis bulan lepas. Ingat ke? Jangan sebut, sebab yang ni akan menyebabkan orang juga psikologinya kita tidak prepare. Tak kan? Sebab kita nak cuba yang terbaik. Kita nak cuba yang terbaik. InsyaAllah kita cuba. Okey. Seterusnya, saya baru diberitahu 10 minit lalu, saya tiada apa yang baru. Salah. Mengajar, jadi guru, tiba-tiba sebut, okey anak-anak murid sekalian, sebagaimana yang kita sedia maklum. Dah sedia maklum, sudah dah, tak payah ajar. Tengok, dia pergi situ kajian. Elakkan sebut perkara-perkara ni sebab apa? Dia menyebabkan tidak ada minat daripada audience. Simple je, tapi biasa orang buat kan. Kesilapan ni biasa kita lakukan kan. Okey, tunjukkan kita boleh, insya-Allah. Bukan nak bangga tak, tetapi kita diberi amanah untuk sampaikan agama. Jadi pastikan. Seterusnya, permulaan yang memberi kesan. Kadang-kadang nak mula tu sebut kisah yang jarang didengar. Orang Melayu ni kisah masya-Allah. Sebab tu guna teknik ni antara yang penting untuk menarik audience. Kisah-kisah para sahabat ni jarang. Kisah Nabi mungkin biasa. Jadi masuklah satu kisah sahabat. Sebagai contoh ya, kisah seorang sahabat Nabi masuk Islam. Hanya kerana melihat seorang sahabat Nabi yang ditangkap selepas daripada perang Badar, kemudian dibawa di Tan'im. Tan'im adalah tempat tanah halal yang semua jemaah haji kalau nak umrah mesti berada di Tan'im ataupun Ja'ranah 25 km. Tan'im lebih kurang 10 km untuk mandi, untuk niat. Di situ mereka siksa lelaki ini. Tengok. Ada mahu tahu lagi yang lain? Baru sikit tu cerita tu. Dia lain tu suasananya. Nampak? Kesan cerita. Tapi ada maknanya dia punya relevan. Sebab sampai ke ujung kita nak bagi tahunya hanya seorang yang disiksa menyebabkan seorang yang lain masuk Islam. Mesti hebat cerita ni. Cuma kena ingat apa? Kena ingat tempat. Bila sebut tempat pula ceritakan pula. Dalam sejarah tak sebut tempat tu tempat apa. Sebut nama Tan'im. Tapi kita yang huraikan. Tan'im adalah tempat kita untuk berniat umrah tanah halal. Itu dah ilmu lain kan? Ilmu lain. Jadi yang pernah pergi haji, pernah pergi umrah, dia akan teringat, oh, Masjid Tan'im. Inilah tempat Aisyah disuruh untuk maknanya oleh Nabi untuk pergi berniat. Tempat yang lain satu lagi Ja'ranah jauh. Kenapa pilih yang ni? Sebab ni lebih dekat, sana 25 km. Siapa faham kan? Tengok. Tambahan. Kesan? Ada kesan sikit? Nah, tu contoh saja. Sebut kisah jarang didengar.
Penjawab awam, you all nanti kalau jadi guru, kalau jadi apa lagi, pegawai di mana-mana, dia ada kursus induksi. Induksi apa? Induksi khas, induksi umum. Salah satu item yang disuruh kita lakukan, dia nak bagi makan pengucapan awam. Dibagi masa 10 minit untuk bercakap. Tajuk bebas. Ada yang cerita pasal diri dia, ada cerita pasal pengalaman keluarga dia, ada yang cerita pasal kereta dia. Silakan, tak ada masalah. Saya waktu tu tengok semua orang cerita pasal diri dia, saya pun ambil pendekatan masa pendek. Saya nak cerita apa? Last kali saya nak, waktu tu saya fikir kawan-kawan ramai yang bermasalah tidak menyebut insya-Allah bila berjanji. Saya pergi depan je, tak adalah address apa-apa sebab tak disuruh. Dia kata yang penting bercakap je. Masuk je, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu 3 orang pernah berjumpa Rasulullah. Terus masuk cerita. Padat. Dan memang semua orang tak terima. Itu contoh. Boleh guna teknik ni. Mula-mula je sebab nak tarik perhatian. Macam cikgu dalam kelas. Cikgu ni bila dia masuk masa pertama, pelajar masih bersemangat kan? Kalau dia masuk masa ke-11, subjek yang kita ajar pula, subjek sebelumnya adalah pendidikan jasmani. Dia baru main, baru penat, baru tukar baju, lepas tu pendidikan Islam. Macam masuk-masuk tu. Mood dia orang tengah apa? Kalau kita gagal untuk menarik minat dia orang, dia sembang. Ustazah, tak payahlah belajar hari ni. Tadi best lah main bola. Kalau tak pandai tackle tu, silap-silap kita akan marah dia orang. Apa main bola ni? Dah lah pakai seluar pendek. Tak sembahyang Jumaat. Apa salahnya kita kata, oh main bola, suka main bola, bagus Ada seorang Ronaldinho gigi jongang di depan tu kan. Contoh, layan. Cuma dia orang tak sembahyang. Baru ni Ustazah tengok ada seorang pemain, dia doa lepas sebelum main bola, kemudian lepas sumbat masuk dalam gol, dia sujud syukur. Bagusnya, cuma tak ada kiblat. Boleh ke? Boleh ke? Tanya. Contoh. Sebab mood dia tengah main. Kita pancung. Smackdown terus. Apalah, tak best dah, tak rock dah Ustazah ni. Belakang tu main dah. Tayangkan gambar untuk ditonton, penting. Kalau ada PowerPoint. Kalau dekat kampung, nak cari ni susah. Jangan pula kita prepare. Apa ni pakcik-pakcik tak ada LCD projector ke kampung ni? Jangan. Jangan kat tangan. LCD tu apa Ustaz? Kambing. Sebab tu kena tahu kampung ke, orang biasa ke, orang intelek ke dan seumpamanya. Soal audiens dengan soalan penting juga. Apa khabar? Macam mana tadi makan soto? Contoh, tahu kampung tu ada soto katakan. Macam mana, bola kita kalah dengan Jordan, Singapura kalah dengan Jordan. Nasib baik bukan Malaysia. Contoh, tadi kalau baru bola sepak. Dapat? Tengok orang-orang kat situ tu tengah buat apa? Tahu baru ni debat. Contoh, sebut debat contoh. Jadi, okey lah, penceramah ni ambil tahu juga lah pasal kita orang. Terharunya kita orang susah-susah je sebut. Sentuhan tu efektif lah tu. Okey, nyatakan statistik gempa. Boleh? Dapatkan data daripada pejabat apa. Tapi betul lah. Kalau tentang buang anak katakan, ataupun dadah, dapatkan daripada pemadam. Tunjuk. Tengok ni orang Melayu. Tunjukkan yang kena pada audiens. Baru kita pergi cara penyelesaian. Dia dah risau dah dari tu. Anak dia, bapak dia, bangsa kita. Kemudian baru kita masuk. Boleh? Ini permulaan. Okey. Seterusnya, ketika berucap, lihat pendengar solawat semua sekali ni, mana kena tengok. Jangan asyik tunduk je. Tawadhunya lah Ustaz ni, Masya Allah. Qadul basar. Tengah mengajar, tengah berucap macam ni, kena tengok dah semua. Jangan pula asyik menghadap ni je. Kena jaga pandangan ni sebab perempuan tak boleh. Pada tengok lelaki je, terasa dia orang. Asyik tengok sini je. Kenapa ni Ustaz ni? Ustazah ke? Kena tengok semua, tengok. Kalau boleh ada maknanya kontak mata ke ataupun seumpamanya. Sebab apa? Kita sedang memerhatikan dan kita memberikan keyakinan. Tak ada masalah. Pada waktu ni dibenarkan. Sebab semua tutup orang. Tak ada masalah. Okey, tengok. Sebab nak bagi perasaan. Satu lagi nak perasaan. Siapa yang dah tidur, dah nak mengantuk, dah tidur dah pun. Katanya nampak Zek kata, tembus ya Allah.
Waktu ni perlu berhenti kejap. Okey, kita bangun sekejap. Bangun. Tarik nafas dalam-dalam. Jangan lepaskan sampai meninggal, katakan. Dia ketawa tu, okey dah duduk. Okey, tak ada masalah. Kadang-kadang saya mengajar, saya akan senang sediakan dengan slide yang memuji minda. Boleh dapat kat mana-mana. Benda ni orang kaunseling, orang apa lagi, biasanya ada perkara-perkara ni. Okey, tengok gambar rajah ni. Ada berapa kaki gajah? 5 pun betul, 4 pun betul, 3 pun betul. Ya, boleh. Jadi, bila berfikir, orang akan hilang mengantuk. Bagi soalan. Tambah darab semua, dah sekali, darab kosong. Ataupun edarkan soalan. Contoh, soalan dia 5 jam prepare dah ni. Kita tahu masa yang diberikan panjang. 5 jam katakan. So yang ni kena prepare. Sebab 5 jam maknanya tajuk tu adalah tajuk yang besar. Contoh bagi kursus 3 slot. 2 jam pagi, 2 jam lepas minum pagi, kemudian 2 jam petang. Ingat ya, ceramah pagi best. Ceramah petang, Masya Allah. Ada 3 muka yang akan dilihat oleh audience. Yang pertama muka penceramah, yang kedua muka jam, yang ketiga muka pintu. Kita rasa nak buang air. Keluar tak masuk-masuk dah. Petang lepas makan. Oh, ini cabaran. Kalau kita tak ada bahan yang sesuai, sebab tu kadang-kadang kena sediakan kertas soalan. Okey, saya nak uji siapa yang paling cepat jawab soalan. Sediakan soalan 1, 2, 3, 4 sampai 10. Soalan yang ke-9, sila jawab soalan 10 sahaja. Modul kan? Jadi ini contoh, kena bijaksana. Sebab kadang-kadang kita ada kelemahan pada sudut pengucapan awal. Kelemahan kita nak buat macam mana? Tapi kena ada idea, create program, create satu situasi yang boleh menarik balik semula pada tajuk asal. Sebab dah semua dah boring. Yalah, budak-budak sekolah pun kalau kita mengajar subjek terakhir atau subjek sebelum rehat. Oh, jangan. Asyik bunyi duit aja. Saya nak lawan balik. Budak ni kurang ajar, kita keluar ayat Quran. Allah berfirman. Takut budak tu, jangan. Kita lawan balik. Ingat korang ada duit. Kita lawan nak sampai duit banyak. Boleh? Kena cepat. Sebab bila tengok tu kita akan perasan siapa yang dah boring, siapa yang lain-lain kan setiap orang tu. Habis dah 10 minit. Jadi tadi 10 minit ya. Saya baca ni 10 minit lagi Ustaz. Tak apa. Jadi saya baca. Intonasi, sensitif dengan suasana, tenang dan jelas ni penting. Jangan gaduh. Jangan kita nak habiskan poin katakan ataupun tiba-tiba cakap laju. Okey, biar clear, jelas. Tak habis pun tak apa, tak ada masalah. Kita bersambung. Okey, sambungan tu. Fakta, realiti, pemikiran dan perasaan. Ar-Rabb tu ni apa? Kaitkan. Ayat Quran sama. Hadis-hadis yang sama juga. Tapi kalau kita mampu kaitkan dengan suasana sekarang, itu cukup hebat. Sampai ke peringkat ni kena biasa. Dia punya mantik, memahami suasana dan seumpamanya. Last sekali kena ada penutup dan juga kesimpulan. Okey, ini contoh kesimpulan saya punya sesi. Pertama, pengucapan awam untuk menyampaikan Islam. Ini penting. Kedua, pengucapan awam mempunyai disiplin dan seninya. Ketiga, pengucapan awam yang baik boleh memberikan kesan. Itu yang kita harapkan. Okey. Ada sebarang soalan? Tak praktikal ni dia tak sabar-sabar nak pegang cokmal. Tak apa, jangan risau. Kita akan susun praktikal di mantikoh-mantikoh lain bila ada undangan ceramah kepada saya. Ada soalan? Nak kongsi, nak bagi pendapat ke? Respect? Oh, VIP, okey. Yang ni biasanya nama penuh dengan dia punya gelaran, kemudian jawatan. Contoh ya, apabila kita disuruh untuk bercakap sebagai pengarah program. Ingat ya, kita ada pengarah program, contoh pengarah program. Kemudian biasanya presiden, kemudian berasmi. Okey, jangan overlap. Yang paling penting siapa kat sini akan bercakap? Rasmi. Sebab kita jemput dia kan. Jangan sampai pengarah program bercakap,
lebih daripada presiden. Jangan pula presiden bercakap, dia pula macam nak rasmi program. Ingat, semua orang nak dengar perasmian. Ucapan paling penting dalam majlis perasmian adalah perasmian, pembukaan atau penutup. Pengarah program, kesempatan dia bercakap di hadapan adalah untuk menyebut program tu. Biasanya kita akan rujuk pamphlet, kita akan nyatakan objektif, kita akan nyatakan. Sebab secara formal, kita akan bagi tahu VIP apa kandungan program ni. Selama 3 hari kita berprogram, kita ada 2-3 program yang objektif yang nak dicapai, 1, 2, 3, 4. Dan Alhamdulillah berjalan dengan baik. Jadi kita ucapkan terima kasih. Pengarah biasanya akan ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua akan minta maaf. Padat. Lepas tu terima kasih. Dia tak ada nak cerita, cuma nak ucap terima kasih tu masukkan hadis, ayat Quran ke. Ini peluangnya. Okey. Bidang dia banyak tu je. Presiden pula, dia tak akan cerita program, dia akan cerita umum. Sebab program salah satu daripada keseluruhan persatuan yang dia pegang. Yang pentingnya dia kena alu-alukan kedatangan Prasmi. Kemudian dia akan cerita, bukan ini saja program yang kita ada, kita ada program yang lain. Dan kita harapkan sambutan yang lebih hangat, di samping terus mendapat bantuan daripada pihak Prasmi program. Jolok sikit. Kita sangat berbesar hati. Itu contoh, simple, dia tak panjang. Barulah Prasmian. Prasmian tak ada kawan, sebab dia VIP. Lantak dia. Cuma ingatkan dia untuk rasmikan. Bisik kat dia, Prasmian nanti nak baca bismillah boleh, cuma kita ada satu simbolik. Bagi tahu betul-betul. Kadang-kadang dia tak bagi tahu Prasmi ni. Kadang-kadang sebelum dia tamatkan, kita harap dia pukul gong katakan. Tapi kalau tiba-tiba tak bagi tahu, dia pun dah Assalamualaikum warahmatullahi, duduk. Pengurusi pula, alamak macam mana ni, patutnya dia pergi sana. Dah clash. Maklumkan. Sebab tu dia ada yang dipanggil apa istilahnya floor manager. Floor manager. Pengurusi majlis satu. Kemudian yang keduanya floor manager. Program tu floor manager punya. Urus protokol, urus VIP, urus jamuan. Pengurusi majlis dia juga handle. Floor manager yang akan pastikan berjalan semua. Sebab tu semua akan rujuk dia, dipanggil floor manager. Ini dipanggil event program ataupun event manager. Keseluruhan program tu. Ini juga satu ilmu. Tapi saya nak bagi tahu, kita punya fokus ni, ucapan-ucapan ni. Jangan pula pengarah sampai setengah jam, kemudian presiden pula sampai tak. Bukan kita punya tu. Kita cuma protokol dia sebelum sampai kepada Prasmi. Nampak? Dan Prasmi elakkan daripada mendapat itu. Prasmi takkan dapat. Ceramah tak apa. Tapi Prasmi jangan, sebab dia adalah pengarah EMJ. Prasmi kadang-kadang adalah Perdana Menteri. Jadi jangan pula kita bagi. Buat tak tahu selama pengurusi dah terbiasa bagi mesej macam ni, koyak tak tu. Bagi PM 2 minit lagi. Yang tu takkan bagi. Lantak. Walaupun terpaksa pendek ke, tiba-tiba ada masa lebih ataupun masa panjang ke, tak. Sebab itu memang dia punya. Tapi biasanya dia akan faham, tengok pada tentatif. Pukul apa sampai pukul, dia akan faham. Okey, Allah Alam. Cuma kerja kejap dia floor manager dan bergabung dengan pengurusi majlis, dia kena siapkan senarai VIP dan letak permanent atas meja. Senarai tu letak permanent. Kalau ada restoran tu, letak selotip. Ini senarai. Dan pastikan semua senarai yang kita tulis tu hadir. Jangan pula ada catatan tak hadir. Jadi kena cepat-cepat padam. Kebetulan. Sebab dia akan dibaca. Barulah bila pengurusi akan sebut, pengurusi tidak dimalukan. Presiden akan berucap pun tidak akan dimalukan. Tak ada silap nama, tak ada silap gelaran. Lagi-lagilah VIP yang akan merasmikan. Siapa dia? Dia kenal kita ke? Tak kenal langsung. Cuma dia ada jawatan. So, dengan ada perkara tu, semua nama akan disebut dengan tepat. Dan tak ada yang kecil hati. Semua akan rasa bangga sebab semua disebut. Kalau tak disebut di awal pun, last kali, hadirin dan hadirat. Aku dah tu. Oh, terima kasihlah. Terharu. Masya-Allah. Sudah dah? Dulu lah. Sudah. Pertama, penggunaan skrip. Ya. Prasmi kan, dia menggunakan skrip. So, apa pandangan Ustaz lah? Soalan yang kedua. Sebab tak ada skrip lah ni. Ada Ustaz dulu lah. Okey. Tentang penggunaan skrip ni terpulang.
Macam saya kata tadi, pengarah ke, presiden ke, perasmi ke nak guna skrip terpulang. Sebab bila majlis rasmi memang kena berhati-hati. Statement kita tu, lagi-lagi ada jawatan kan, statement dia tersalah sebut, tiba-tiba okey kita akan bagi bonus tiap-tiap tahun. Oh jangan, ada kesan tu. Ada kesan bila disebut. Dr. Mahathir pun dalam ucapan-ucapan rasmi antarabangsa macam tak ada kertas kan, tapi ingat cermin dua kiri kanan tu, itu adalah skrin komputer kat belakang, dia akan pancang kat situ. Daripada depan tak nampak, tapi penceramah akan nampak dia baca. Sebab tu kejap-kejap dia pandang sini, kejap-kejap dia pandang sebab dia ada dua cermin. Yang ni level lain kan Perdana Menteri. Kalau setakat maknanya kita kat BPMA ni cermin muka sudah dah. Tidak aib kan, tidak aib. Bahkan di kampus-kampus bila kita latih sesiapa jadi pengurusi majlis, kita akan edarkan sekali skrip pengurusi. Dia ada. Okey, bila nak sebut hadirin dan hadirat, bila nak sebut pula okey dijemput, dia ada skrip dia. Memang dia orang biasa akan dibekalkan. Ini untuk memastikan kelancaran program dan tidak menyebut kesilapan. Sebab apa? Kesilapan dalam majlis besar lebih mudarat daripada kita tidak membaca skrip. Baca skrip memang bagus, ada faedah. Tapi kalau tersalah, lebih mudarat. Kalau program tu program rasmi, lebih mudarat. Dia memalukan penganjur, memalukan universiti dan seumpamanya. Sebab tu memang kami kata jangan sampai tidak pegang apa-apa kertas. Baca skrip, tak ada masalah. Okey. Satu soalan ni. Ini dua soalan. Soalan pertama, soalan seterusnya, dia panggil ni kebiasaan kalau program besar penggunaan suara-suara eksklusif. Saya biasa. Mana tu dia? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pada eksklusif lah, suara besar. Jadi yang ni gaya masing-masing. Sebab tu tadi kita bincang, ada yang suka meniru. Bila jadi DJ, suka tiru DJ siapa? Ustaz Zamri Zainal Abidin kata dia. IQ. Yang ni jangan. Suara dia tu suara sepadan. Tak, sedap jadi pengurusi. Dia sedap jadi pengurusi. Kita tak jadi. Tapi dia memang sesuai. Dia suara dia agak garau sikit. Kemudian tidaklah maknanya terlalu laju. Ada jenis ni. Kadang-kadang kita nak cuba tiru. Silakan, tak ada masalah. Jangan sampai tak capai objektif yang dikehendaki. Suara ditiru bukan main. Tapi bila nak mula majlis tak tahu. Asyik ikut skrip dia je. Cuma lebih baik guna tabi'i. Maknanya yang fresh daripada kita natural. Itu lebih bagus. Sebab kadang-kadang bila kita tiru orang, tiba-tiba ada satu tu tersilap, hilang terus, berubah. Tadi 5 minit pertama lain, masuk minit ke-6 jadi dia balik. Jadi dia balik. Jin dah keluar. Tapi kalau dia boleh kontrol, maintain, dia dah berlatih, fun, tak ada masalah. Kalau itu lebih baik. Kalau itu lebih baik untuk majlis. Terakhir. Penggunaan berbagai bahasa. Biasanya kalau kat sekolah-sekolah dia menggunakan kalau majlis istighfar atau majlis besar, kemudian makam apa, dia gabung 3 bahasa kan, bahasa Arab, bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. So dari segi punya faham yang sebenar-benarnya adakah wajar? Yang ini bergantung pada audience. Kalau memang ada orang asing yang memang tak faham bahasa Melayu katakan, kita nak raikan juga orang tempatan. Jadi biasa yang ni diputuskan oleh penganjur program, tuan punya program. Jadi okey, mesti pengurusi majlis adalah 2 bahasa ataupun 3 bahasa. Pertandingan musabaqah Al-Quran peringkat antarabangsa katakan. Jadi yang ni atas dasar maslahat audience biasanya. Atas dasar. Yang ni pun payah juga tu. Dia kena maknanya siapa nak mula, siapa kemudian. Jangan pula dia terlajak dia dulu. Dah tersilap pula macam mana. Tu semua tu memang di-train. Memang di-train. Tak semua orang boleh. Tapi bagus pada satu-satu ketika untuk maknanya meraihkan audiens yang berbagai. Dia tak ada apa-apa masalah. Kadang-kadang disuruh dia. Logat negeri je. Logat negeri bergantung. Majlis formal elakkan. Majlis formal elakkan. Contohnya kita pengurusi majlis, itu ada formal. Kalau nak sebut logat negeri juga, quote and quote boleh. Okey, atau sebagaimana disebut, boleh tak? Dengan maaf, boleh. Nak cakap bahasa Inggeris, boleh. Tapi kalau kita sebagai orang yang memberikan talk, ahli panel kat umpamanya, yang ni terpulang. Sebab kalau itulah yang menjadikan kita lebih lancar, tak apa. Dan orang panggil kita sebab logat kita. Kita diminati itu sebab logat kita. Terus kan?
Tiba-tiba kita jadi terlalu baku katakan. Akan datang tak panggil lah. Dia panggil kita tu sebab itu, katakan. Tak ada masalah. Tapi kalau kita pengusi, hati-hati. Pengusi memang lagi-lagi kalau ada VIP yang bukan level dengan kita, menteri ke dan sebagainya, kena jaga protokol. Bukan apa, kesilapan kita jadi pengusi menyebabkan penganjur program akan kena tindakan tanda tertib. Lepas tu kita kena marah tu dengan bos. Lepas tu kena sebab apa? Sebab dia kena marah. Dia turunkan marah dia tu, upload. Turunkan, download ke upload. Okey, wallah alam. Ya. Yang berbahagia, yang berusaha, mungkin dia berkaitan dengan jawatan. Ada juga. Kalau berhormat, kena panggil berhormat. Yang berusaha biasanya orang yang menjalankan program. Kalau pengarah program mungkin berusaha. Secara umumnya, VIP paling tinggi, gunakan yang berbahagia. Yang bahagia. Kemudian hati-hati common mistake. Contohnya, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, hormati dengan rahmati dekat. Yang dihormati oleh Allah. Tak perasan? Tak perasan tu? Dirahmati oleh Allah Ta'ala, betul. Tapi kalau dihormati, jangan Allah Ta'ala. Dihormati sekalian. Okey, amar ma'ruf nahi mungkar, hati-hati. Dah terbiasa kan? Amar ma'ruf nahi mungkar nakir, katakan. Contoh. Jadi yang kadang-kadang perkataan tu dah jadi biasa. Kalau tadi kawan jadi macam tu lah. Tapi kalau kita maknanya memang sengaja, tak ada masalah nak tarik perhatian, mungkin tak ada masalah. Okey. Allah Alam. Soalan terakhir Ustaz. Sila. Akhir ke? Balik. Tak ada dah. Okey. Ya, dia. Apa ni? Suara. Dalam forum dia saya cakap ada. Dia biasanya forum kan dia banyak dia penggunaan bahasa logat lahjah macam mana? Yang Forum. Dia dari segi lahjah tidak apa ditetapkan. Cuma forum dengan ceramah, forum dengan apa lagi? Ceramah pidato tu lebih kurang sama. Khutbah, semua tu yang bezanya adalah masa. Bezanya masa. Sebab kita tak boleh berubah diri kita. Tiba-tiba bila forum kita lain. Bila bagi ceramah lain. Jarang boleh berlaku macam tu. Kalau boleh berubah bagus. Tapi biasanya yang diperlukan adalah macam mana kita nak urus masa yang forum biasa pendek, padat. Okey, adakah unsur lelukon kita nak masukkan terlalu banyak, sedangkan isi lebih utama kat sini kena ada aulawiyat tu. Okey, kalau ceramah yang 2 jam ataupun 1 jam katakan mungkin lebih sesuai. Okey, ada rehat, ada masuk slide lain. Tapi kalau forum ni memang orang fokus. Sebab kadang-kadang hujah kita okey disokong oleh ahli panel pertama. Ataupun kadang-kadang kita nak betulkan ahli panel pertama, ada kesilapan. Jadi kat sini kena perasan tu. Dia cakap apa, kemudian masa kena jaga. Sebab apa, bila masa jaga, kita akan pastikan isi yang sepatutnya dikongsi akan dikongsikan. Forum memang pendek, nak buat macam mana? Dan saya suka forum sebab rehat. Nak cakap, orang cakap pula. Kalau tu jadi idea lain. Tapi padat, perlukan isi yang padat dulu. Pilih, kena select tu. Allah. Habis. Terima kasih kepada semua. Minta maaf objektif untuk latihan sempat, tapi saya yakin insya-Allah kalau ada orang telefon tu, bukan saya lah tu, yang pasti bukan. Faham? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.